Satu lagi brand daripada China akan masuk ke pasaran Malaysia tahun ni. Brand apa? Lepas. Nama dan sebutan dia memang agak pelik sikit lah. Yang panggil Lipas pun ada. Jadi jenama Lepas ni adalah sub-brand kepada Cherry. Jenama lain yang merupakan sub-brand kepada Cherry yang ada dekat Malaysia ni adalah macam Jeku. Jadi jom kita tengok barisan model-model daripada Lepas ni. Kalau anda tengok dekat social media Lepas Malaysia, kebanyakan posting tu diorang ada tunjuk model Lepas L8. Lepas L8 ni adalah satu SUV segmen D 5 tempat duduk. Jadi untuk Lepas L8 dia menggunakan enjin 1.5 liter turbo 4 cylinder dengan sistem plug-in hybrid, ataupun kalau bahasa Cherry ataupun Cherry punya term diorang panggil Cherry Super Hybrid dengan transmisi DHT ataupun Dedicated Hybrid Transmission. Dari segi kuasa pula, Lepas L8 ni menghasilkan 279 PS dan 365 Nm torque. Jadi Lepas L8 ni merupakan SUV flagship lah untuk barisan model-model Lepas ni. Ada juga model-model macam Lepas L6, Lepas L4. L6 ni adalah SUV segmen C, jadi lawan dia Proton X70. Kalau L4 ni pula dia SUV segmen B, jadi dia punya lawan adalah macam Proton X50, Honda HR-V. Jadi Lepas L4 ni pun akan masuk ke pasaran Malaysia, and saya rasa Lepas L4 ni dia mungkin akan jadi tarikan untuk jenama Lepas ni lah. Sebab kalau kita tengok persaingan untuk SUV segmen B dekat Malaysia ni memang cukup-cukup kompetitif lah. Dan kalau anda nak tahu, daripada tahun 2024, jenama China yang paling laku dekat Malaysia adalah Cherry. Sebab design Cherry ni, dia punya equipment memang berbaloi lah pada harga yang ditawarkan untuk satu-satu model. Jadi mungkin Lepas ni pun mungkin akan datang dengan segala kelengkapan yang berbaloi lah untuk harga dia. Kalau kita tengok barisan model Lepas ni, L4, L6, L8, memang nampak cantik kereta-kereta diorang ni. Tapi tak boleh deny the fact yang kereta-kereta China ni semua nampak lebih-lebih kurang sama je. Jadi Lepas ni dia duduk di tengah-tengah antara Cherry dan juga Jeku. Jadi kalau macam Cherry dekat sini, ni model-model yang biasa lah kan. Tengah ni Lepas, lepas tu barulah Jeku. Jeku ni kan, kalau kita tengok dia punya design, dia punya equipment dah macam jenama-jenama mewah dah. Jadi jenama Lepas ni Cherry buat dia ke arah sporty, dia nampak striking kan. Tengoklah color-color dia, color pink, color hijau. Jadi apa pandangan korang? Lepas ni model apa pula yang masuk? Jenama China yang mana pula nak masuk Lepas ni?